Hello everyone, story time. So, untuk sesiapa yang baru nak ambil kunci rumah, please dengar ni dulu. Sebab last week, I baru je ambil kunci rumah pertama I. And guess what happened? Ada bills yang I kena settlekan tapi I tak tahu. And kalau I tak settlekan bills tu, sorry babe, no kiss for you. Okay, so bill yang I kena settlekan tu adalah 3 bulan maintenance fee and also sinking fund fee dalam RM700 macam tu. Okay, and lepas I dah dapat kunci, dah settle semua, barulah I kena pergi ke TNB and then I kena sambungkan elektrik, bekalan elektrik ke rumah I, and waktu tu I kena dalam RM500. So on that day itself, I kena around RM1,200. Okay, and yeah, so untuk siapa yang baru nak ambil, don't be like me. Sebab I hanya fikirkan outfit I on that day. I hanya fikirkan nak post stories. You know, nak perempuan kan, kita nak update our social media. So rupa-rupanya ada benda lain yang lagi penting. Alright, so please check apa-apa email yang daripada developer.